Terima kasih Dr. Nipetua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator. Pengurusan kes keganasan rumah tangga atau KRT dilaksanakan melalui penyelarasan tindakan bersama agensi berkaitan mengikut bidang kuasa masing-masing. Bagi penyelarasan yang lebih jelas, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui JPW melalui Jabatan Pembangunan Wanita telah membangunkan garis panduan pengendalian kes keganasan rumah tangga pada tahun 2015 sebagai rujukan utama bagi memastikan mangsa menerima perlindungan dan perkhidmatan sokongan yang berkesan. Bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan kes di bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 atau Akta 521, garis panduan ini telah dikemas kini pada tahun 2023. Garis panduan baharu ini memperincikan peranan dan tanggungjawab setiap agensi kerajaan yang terlibat, termasuk prosedur permohonan perintah perlindungan, bantuan rawatan, penyediaan perkhidmatan perlindungan di tempat selamat dan tempat berlindung serta bantuan sokongan yang lain. Melalui garis panduan ini, pengurusan kes dapat dilaksanakan secara sistematik, bersepadu dan berkesan. Pemantauan pelaksanaan perkhidmatan setiap agensi atau tahap pematuhan terhadap garis panduan tersebut dipantau secara berkala melalui platform Jawatankuasa Menangani Keganasan Rumah Tangga atau JKRT yang turut disokong oleh Jawatankuasa Kerja Perlindungan KRT. Pemantauan dilaksanakan melalui pelaporan berkala oleh agensi barisan hadapan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Kementerian Kesihatan KKM, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Jabatan Peguam Negara AGC serta penelitian kes khusus secara case by case basis. KPWKM melalui JKM turut menyediakan pelbagai perkhidmatan perlindungan dan sokongan kepada mangsa KRT termasuk perintah perlindungan kecemasan atau dengan izin Emergency Protection Order dalam tempoh 2 jam. Dalam tempoh 2 jam bagi kes yang memerlukan perlindungan segera. Selain itu, JKM juga telah membantu kes yang memerlukan bantuan bagi mendapatkan perintah perlindungan interim dengan izin Interim Protection Order dan perintah perlindungan atau Protection Order dengan izin daripada mahkamah. Tempat selamat bagi mangsa KRT disediakan di seluruh negara melalui kelulusan oleh menteri yang dikendalikan oleh kerajaan dan NGO atau pertubuhan bukan kerajaan. Kemudahan perlindungan di tempat selamat senggaraan kerajaan di bawah JKM ini dipastikan berada dalam keadaan yang selamat melalui pemantauan serta kerja-kerja penyelenggaraan, pembaikan premis dan penggantian aset dilaksanakan mengikut keperluan. Pada tahun 2026, KPWKN telah diperuntukkan sebanyak 2.1 juta ringgit untuk kerja-kerja menaik taraf lebih 20 tempat selamat kendalian kerajaan bagi memastikan premis ini berada dalam keadaan kondusif, berfungsi dengan baik dan bersedia menerima mangsa KRT yang memerlukan perlindungan sementara. KPWKN akan terus memperkukuh perlindungan kepada mangsa KRT melalui mekanisme penyelarasan sedia ada serta memastikan tempat selamat sentiasa memenuhi keperluan perlindungan, keselamatan dan kebajikan mangsa KRT. Sekian, terima kasih.